Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami berada di SMK Perno sempena Mesyuarat Agung Tahunan PIBG bagi tahun 2025. Mesyuarat ini bukan sahaja menjadi medan perbincangan demi kemajuan sekolah, malah menjadi bukti kerjasama erat antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam pembentukan masa depan anak-anak kita. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Juliana Dikira, Pengetua SMK Perno, untuk berbantas bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-24 Sekolah Menengah Penguasaan Perno. Dipersilakan. Salam PPD Melaka Tengah, melaju pendidikan dinamik merealisasikan transformasi. Salam SMK Perno and Proses, sasiah terpuji, insan berkualiti, lonjak prestasi, tanda bangga, inspiring excellence. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua, khususnya semua guru-guru SMK Perno dan jawatan kuasa PIBG kerana telah merancang, mengelola dan melaksanakan mesyuarat ini. Sesungguhnya apa yang dilaksanakan ini adalah demi kepentingan anak-anak SMK Perno and Proses yang dikasihi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada murid-murid yang berjaya dalam peperiksaan SPM baru-baru ini. Segala kejayaan ini tidak seharusnya merekakan kita. Benar, kita ini telah mencipta kejayaan, tetapi ini tidak bermakna bahawa kita boleh selesa berpeluk tubuh mengharapkan setiap kejayaan yang dicipta pada masa lalu akan berulang dengan sendirinya pada masa hadapan. Hakikatnya kita sedang menghadapi pelbagai cabaran baru yang menuntut supaya kita sentiasa meneroka ilmu terkini. Alhamdulillah, kehadiran selesai mesyuarat PIBG kali ke-15 tahun ini dan saya rasa amat bahagia dengan sokongan yang telah diberikan oleh bapa kepada dan memastikan SMK Perno Proses sentiasa menjadikan kualiti guru terbaik dengan kejadian sokongan ibu bapa dalam memastikan kejayaan tersebut amatlah kami lakukan dan terima kasih mengucapkan atas kesulitan idea yang telah dicurahkan sehingga masa yang diperlukan untuk sama-sama menjayakan mesyuarat PIBG. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. PIBG Encik Khairul Nizam. Ya. Baiklah Encik, pertama sekali boleh Encik kongsikan sedikit tentang tujuan utama mesyuarat PIBG didirikan ini. Jadi tujuan mesyuarat PIBG didirikan ini adalah kita nak menarik perhatian ibu bapa pelajar-pelajar ni supaya mereka turut bersama-sama dengan pihak sekolah membantu untuk anak-anak mereka belajar di sekolah ni. Apakah harapan Encik terhadap pelibatan ibu bapa dalam mesyuarat dan progres sekolah secara umum? Saya mengharapkan agar ibu bapa mengambil cakna tentang anak-anak ni dengan cara bila mana mereka melibatkan diri dengan PIBG, maka mereka akan lebih mudah untuk membantu pihak sekolah sama ada dari segi tenaga, buah fikiran ataupun juga idea-idea yang benar. Akhir sekali, apakah pesanan Encik kepada semua ibu bapa dan penjaga? Jadi saya mengharapkan kepada semua ibu bapa agar dapat terus memberikan sokongan kepada pihak sekolah dengan memberikan sumbangan sama ada dalam bentuk harta ataupun buah fikiran. Terima kasih atas perkongsian yang penuh bermakna ini Encik Khairul Nizam.
Semoga bersama PIBG dan sekolah tersebut bersama. InsyaAllah kita akan mendoakan. Sekian saja mesyuarat kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasama semua. Semoga apa yang dibincangkan dapat memberi manfaat kepada anak-anak dan sekolah kita. Mesyuarat ditangguhkan dengan ucapan terima kasih. Sekian dari saya, Arik Iskandar, wartawan TV PSS anda.